kami Cilani dari LPG Depas Kota Baru. Ingin bertanyakan sedikit saja tentang pengurusan kantin di sekolah ni. Jadi puan boleh kenalkan diri dulu ke? Ya, okey. Nama saya Wan Saleh binti Wan Yunus. Kat sini sebagai pembantu kantin lah. Bagaimana bolehlah beri kerjasama lah pada adik. Okay, jadi soalan pertama yang saya ingin ajukan, berapa ramai pekerja yang menjalani kantin ni? Lepas tu apa tugas yang biasanya lakukan? Pekerja dia sebanyak 7 orang, 8 lah termasuk toke kantin lah. Dia pekerja semua 7 orang lah tu. Buat itu semua 8 lah. Gitu. Lepas tu pekerjaan seorang tu kita dah letak dekat bahagian ayam, bahagian sayuran, bahagian masakan, bahagian guru, semualah dah bagi semualah tempat masing-masing. Kalau sebelumnya ni, apakah waktu operasi kantin sepanjang minggu ke sekolah? Okey, tiap-tiap hari Minggu, hari Sabtu, kita akan basuhlah semua satu kantin ni, kita akan basuh semualah, termasuk dalam, luar, lokan apa semua. Itu je. Adakah kantin mematuhi garis panduan yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia? Garis panduan cara pendidikan makanan? Ya ada. Sebab kita pun mendapat keputusan dengan cemerlang lah. So maksudnya target lah, kita yang terbaik, kita yang paling bersih. Yang terakhir ni, soalan ni, kebanyakan makanan yang disediakan ni telah mematuhi itu garis kebersihan makanan disediakan semua. Keputusan dia sangat okey lah, sangat kualiti dia pun okey, kuantiti dia pun bagus, sampai ke tahap A+. Itu sahaja soalan saya. Terima kasih panjang. Okey, sama-sama.